Okey, sampai kita di tempat ni, Proxim ni. Proxim. Cik Azmil, RAMD. Ni okey. pakaian ni. Ni pakaian tahun bila ni, dan apa signifikan dengan kita punya pameran dengan pakaian ni pakai ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ingin mengucapkan terima kasih ribuan banyak kepada pegawai kita, Tuan Yazid, dan juga Museum Tentera Darat dengan kolaborasi dengan kami Proxim untuk menjayakan event yang selalu dipanggil oleh Museum Tentera Darat. Kita di Proxim collaborate dengan museum, iaitu memberi pengetahuan tentang pakaian-pakaian era sebelum merdeka sehinggalah sampai terkini. Pakaian yang saya gunakan pada hari ini adalah pakaian yang dipanggil oleh Tentera Darat brass stroke. Pakaian ni, ini Tibet kain ni. Dicipta dan diwujudkan pada tahun 71, tetapi diguna pakai pertama kali, rekrut pertama Tentera Darat pada tahun 1972. Jadi kita dalam bersama dengan museum untuk memberi penerangan kepada orang awam, kerana tak semua orang awam tahu tentang sejarah tentera kita. Betul tuan? Betul. Okay. Terima kasih. Terima kasih tuan. Itu adalah sedikit sebanyak yang kita dapat tahu bahawa siapa yang datang ke sini dapat menggunakan pakaian yang ada dan dapat tahu, dapat rasakan pakaian macam mana baju dulu ni. Kalau tak ada dulu, tak ada sekarang. Tak ada. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tuan. Ada hadir memeriahkan lagi kita punya pameran. Ni orang yang sentiasa menyokong Museum Tentera Darat. Terima kasih. Baik dah. Okey.